Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi hari ini saya nak tunjukkan macam mana kita nak create ataupun daftar akaun AI. Jadi mula kita tekan daftar free. Jadi kita masukkan nama penuh kita dan email, dan kita buatlah kata laluan yang mudah untuk kita ingat. Okey, jadi lepas tu kita tekan merchant. Okey, jadi kita isilah detail-detail ni, macam nama perniagaan, kategori kita punya barang tu apa dia, nombor WhatsApp kita, dan deskripsi perniagaan ni hanyalah optional sajalah. Okey, ini ialah penjual punya maklumat. Dan ini kalau kita, contohlah kedai kita tu ada logo rasmi kan, jadi kita boleh paste logonya kat sini. Dan kalau ada bina kedai pun kita boleh juga letak di sini. Okey, jadi ini nama penjual iaitu nama kita, dan ini email kita isi waktu kita nak create account tadi. Ini nombor telefon untuk contohlah kalau customer nak contact kita, dan so chatbot akan bagilah nombor telefon kita. Ini kad pengenalan ni tak wajib, bukan mandatory, dan SSM pun sama juga, tak mandatory. Kalau nak isi boleh, kalau tak nak isi pun tak apa. Okey, jadi ini pula alamat kita punya ni lah, alamat rumah. Contoh kalau kita nak post barang. Okey, seterusnya ini pasal kita nak tambah kita punya produk. Okay, contohnya saya buat contoh ya. Ini saya letak ni. So ini deskripsi produk. Kalau sekarang kita macam tak ada idea nak letak sangat, kita boleh add on deskripsi ni, kemudian pun boleh. Jadi ini harga yang kita tetapkan lah, ni harga jualan semasa, dan harga asal ni pula. Okey, ni kalau kita ada buat diskaun lah, maknanya harga asal ni harga sebelum diskaun, dan harga semasa ni ialah harga yang after kita dah diskaun tu. Dan harga asal ni tak wajib lah, kalau tak isi pun tak apa, kalau memang itu ialah harga tetapnya, jadi tulis je dekat harga jualan semasa. Jadi ni kategori, kalau macam Waterless tu dia lain-lain. Dan jenis produk ni dia ada produk fizikal, produk digital, dan perkhidmatan. Okey, macam Waterless tu dia produk fizikal lah. Okey, ni stok, contoh stoknya ada, kita ada stok tu ada berapa. Okey, contoh saya tulis 10. Dan SKU ni dia optional lah. So kita tekan simpan produk. Kalau nak tambah lagi sekarang pun boleh, ataupun nak tambah nanti pun boleh juga. Okey, ini seterusnya. Ini kita nak pilih lah dia punya kaedah penghantarannya macam mana. Kalau kita memang nak buat dia percuma, jadi kita tekan je percuma. Ataupun kita nak letak dia berbayar pun boleh. Berbayar ni, okey, kita pilih lah. Ni, lepas tu kadar dia tetap, ataupun dia macam contoh barang tu dia ikut berat, harga ikut berat pun boleh. Kalau nak self pick up pun boleh juga. Okay, so ni kadar tetap. Contoh saya letak RM8, lepas tu kita simpan. Kalau kita nak tambah lagi pun boleh macam ni. Kalau tak nak pun tak apa. Okey, ini masukkan TOEIC kita punya username. Kalau belum ada TOEIC tu, kena daftar dulu lah di sini. Tekan je sini, nanti dia akan terus ke TOEIC untuk register dan create account di sini. Okay, so jadi kita proceed. Okay, jadi dah selesai. Inilah kita punya dashboard. Jadi itu saja untuk video kali ini. Terima kasih kerana menonton, dan jumpa lagi di video yang akan datang.